Okey, saudara-saudara sekalian, pagi ni tak ada matahari naik, bahkan hujan dah turun renyai-renyai, tapi masih lagi kita dapat melihat hijau, burung masih lagi berterbangan, berarti hujan belum lebat. Okey, apapun. Hidup pun macam itulah, tak setiap hari dia cantik, clear, matahari naik, betul tak? Namun kita jangan putus asa sebab ada 4 tips saya nak bagi pada anda. Kita semua akan lalui dalam otak kita 4 perkara. Nombor 1, kalau kita bertembung dengan masalah, kita kena struggle dulu. Kita tak boleh give up, kita tak boleh kata not my problem because dia memang berdepan dengan you, betul tak? Contoh sakit, contoh hutang, anak nak pergi sekolah, macam-macam lah. Ada kadang-kadang perang kat rumah, semua tu kena jaga, betul? Kita kena struggle. Struggle ni selalunya mau tak mau kita kena hadapi. No choice. Tetapi kalau kita buat dan kita buat apa orang panggil ambil tindakan, dia selepas beberapa minit je, you akan merasakan satu lagi fasa yang dinamakan release. Otak kita dah pandai mengadaptasi kepada stres tu. So masa dia release tu, you kena let go, buat je kerja elok-elok, sebab selepas pada fasa ni bergantung. Setengah orang tak ambil masa lebih pada 1-2 jam, dia akan rasa lega. Ini dipanggil release. Otak kita dah tak overthinking. Dalam bahasa psikologi dia panggil flow. Kita dah in the flow. Dan kadang-kadang kita rasa dalam proses kita menyelesaikan masalah tu, kita akan rasa macam okey lah, boleh lah, kan macam not too bad lah, betul tak? Dan last kali fasa yang selalu orang lupa ialah take a break. Orang panggil recovery. Otak kita tak boleh sentiasa kena tekan 24 hours. So ada masa je lapang sikit, kita kena be silence, banyak ni lah orang panggil baca Quran, solat dan sebagainya. Itu adalah sebahagian daripada proses cycle setiap kali kita menemui masalah. Jangan lupa 4 cycle ni kita tak boleh lari, mahu tak mahu kena hadapi. Bye.